Kepada yang nak buat bayaran bil menggunakan CIMB Octo, video ni khas untuk anda. Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel PI Tutorial. Untuk buat pembayaran bil menggunakan aplikasi CIMB Octo, langkah pertama, sila buka aplikasi CIMB Octo dekat telefon anda. Di paparan utama ini, sila klik pada bahagian Bill Payment. Kemudian anda kena masukkan 6 digit passcode aplikasi CIMB Octo anda dan anda klik pada bahagian New Bill Payment. Seterusnya, untuk bahagian jenis pembayaran ini, pastikan ianya adalah JomPay. Dan sekarang anda kena masukkan butiran bil yang anda nak bayar. Untuk bila kod, anda boleh rujuk di bahagian belakang bil anda. Biasanya ada dinyatakan dekat bahagian situ. Okey, ini contoh bila kod untuk TMB. Di bahagian reference 1, sila masukkan nombor akaun bil anda. Okey, untuk nombor bil, anda boleh masukkan nombor yang ini, nombor akaun. Untuk reference kedua pula, anda boleh masukkan nama anda ataupun nombor telefon anda. Kemudian dekat bahagian sini, sila pastikan nama syarikat ataupun nama bila yang dipaparkan adalah betul. Seterusnya anda klik next. Okey, dekat sini anda kena pilih nombor akaun bank yang anda nak gunakan untuk pembayaran. Seterusnya anda klik next. Seterusnya sila masukkan jumlah bayaran dan klik next lagi sekali. Di paparan pengesahan ini, sila semak semua maklumat. Pastikan bila kod, nombor rujukan dan jumlah bayaran adalah betul dan tiada kesalahan. Okey, jika semuanya dah betul, anda tekan approve via security AC. Jika keluar status berjaya seperti ini, itu maksudnya pembayaran anda telah pun berjaya dilakukan. Untuk dapatkan resit, anda boleh klik pada bahagian ini untuk simpan ataupun anda boleh sahaja screenshot sebagai bukti pembayaran. Alright, itu sahaja untuk kali ini. Kalau video ini dapat membantu anda, jangan lupa klik dulu ikon like dan subscribe. Dan itu sahaja. Apa-apa pun, jom kita buat dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.